Kita nak tukar air filter dekat Vogue 150. Okay, aku dah buka dah. Okay, nanti kalau korang nak buka senang je. Untuk cover ni dia ada 3 skru. Okay, ni skru dia. Okay, skru macam ni korang cari. Lepas itu cover set yang ini korang ada 1, 2, 3 dan 4 skru. Yang dia gantung dekat radiator ni 4 skru je. Lepas tu korang tarik ke belakang itu, dia akan keluar lah. Sebab klip dia macam ini. Okay, lepas tu korang dah boleh akses dia punya kotak angin. Okay, untuk dia punya cover ni korang ada 8 skru tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu dia ada klip dia ada klip tepi ni. Korang jangan main buka je. Okay, buka sini dulu tepi. Lepas tu sini. Buat dia ada klip macam itu. Nanti kalau korang buka je takut patah. Okay, hati-hati. Alright. Ini kita pakai Y16 punya. Memang ngam-ngam fit. Memang ngam-ngam fit. Okay, kalau korang tengok. Memang ngam-ngam fit. Okay, boleh pakai Y16, Y15 sama. Alright. Korang siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Okay. Ini tutorial simple, tapi mungkin korang faham lah. Okay, boleh pakai Y16 punya. Jangan lupa subscribe.